Sebelah angkat kaki. Sebelah buat kerja. Berdiri boleh menyebabkan sakit seketika. Selalu masalah sakit seketika yang bekerja berdiri adalah orang yang kerja kilang. Kerja kilang 12 jam. Bayangkan 12 jam berdiri tanpa duduk, tanpa rehat. Okey, jadi akan masalah sakit seketika. Kenapa? Dia akan bebankan bahagian tulang belakang kita. Jadi bila tulang belakang kita sakit di bahagian L4, L5, automatik urat saraf di bahagian ekor tulang serta-merta akan jadi blok ataupun tersepit di bahagian pinggul. Bayangkan 12 jam, bukan kata orang, Aisyah sendiri. Aisyah akan macam ni. Saya ingat sebelah. Okey, bayangkan bila posisi macam ni kan, kita posisi macam ni. Okey, kita dah bebankan sebelah sini, betul? Jadi pinggang kita belah sini dah banyak bekerja dan boleh mengakibatkan saraf seketika terkepit. And then nanti kita tukar belah sini pula. Nanti lama-lama belah sini pula. Sepatutnya kita kena berdiri macam gini, betul? Stay dua-dua kaki. Tapi kadang-kadang bila kita dah berdiri terlalu lama, kita akan bergerak-bergerak. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi inilah kerana orang yang berdiri terlalu lama boleh jadi masalah seketika.